So, apakah beza peniaga gerai dan juga orang bisnes? Ramai peniaga F&B ataupun yang berpremis ingat bila dia tambah outlet, tambah cawangan, dia akan terus jadi macam bisnes. Tapi sebenarnya kalau semua benda owner masih kena buat sendiri, itu bukan bisnes lagi. Kita masih lagi dalam keadaan peniaga. Contoh, ada seorang ni ambil sesi maklumat dengan saya, nama dia Tuan M. Jadi dia ada 5 cawangan, dan Alhamdulillah dia dah keluarkan diri dia daripada tukang buat makanan tersebut dan tukang jual. Tetapi dalam masa yang sama, dia sendirilah yang buat marketing dari segi content, ads, kadang live pun dia juga buat, and then dia sendiri kena ada untuk buka dan tutup kedai. Dan untuk production, dia dengan dia punya wife yang akan buat homemade punya product. Jadi kat situ dia masih lagi tahap peniaga. Dan mana-mana yang buat bisnes, dia tahu yang dia kena mula untuk keluarkan diri daripada day to day punya kerja. Tetapi itu bukan kerja yang mudah. Jadi saya pun letakkan step by step apakah personalized roadmap yang boleh digunakan. At least sekarang ni dia boleh fokus kepada marketing, tetapi marketing tu sudah boleh didelegate kepada tim dengan cara yang tak perlu tambah komitmen yang tinggi. Saya kongsikan macam mana saya audit marketing dia dan bagaimana saya bagi roadmap untuk dia buat marketing yang lebih konsisten. Kalau anda nak akses kepada kupasan tersebut, saya boleh bagi anda free je. Ada komen perkataan F&B, nanti saya akan bagi link.